Okay, sekarang Hana nak tunjuk macam mana nak pakai Sofia. Okay, senang je Kak. Nama tudung sarung memang pantas, cepat, mudah, cantik. Kak boleh tengok awning dekat, kemas, terletak. Yang penting ada pelapik dagu Kak. Kalau akak rasa akak nak pakai, akak boleh tarik. Kalau tak, akak boleh simpan je ke dalam. Macam ni. Tapi kalau untuk Hana suka pakai pelapik dagu lah. Kita dapat cover sikit kan. Lemak-lemak berlebihan dekat bawah ni. Simpan sikit lah Kak. Inilah Hana cakap tadi. Korean moss crepe dan juga Korean chiffon. Combination ni kalau akak pakai sangat eksklusif, elegan. Dengan batu-batu diamond, gemelapan ni. Daripada jauh. Turun saya lah tu. Cakap tak. Cutting pun terletak, elok. Labuh. Kat belah bahagian belakang ni kalau akak boleh tengok. Ada metal tag Imora hijab. Metal tag Imora hijab ni dia bagi look tu nampak eksklusif, lebih premium. Kalau akak rasa akak kecil-kecil, jangan risau Kak. Tudung ni kita boleh adjust ikut akak punya size. Tarik je ke atas bahu. Tarik bahagian kiri dan kanan. Pinkan dekat bahu. Dah kemas, cantik, terletak. Ayu kan tudung ni. Lembut je. Ni kalau pakai ni macam wanita Melayu terakhir. Macam tu Kak. Sofia eksklusif ada 30 warna untuk akak-akak pilih. Kalau akak lambat, saya risau satu je Kak. Takut tak sempat grab, stok dah habis. So kalau nak dapatkan, boleh dapatkan di Imora Hijab.